Niat DYAM Tunku Ismail hanyalah untuk membantu mengangkat nama Malaysia. Amat menyedihkan setiap kali isu timbul, hanya seorang insan dijadikan sasaran untuk dipersalahkan. Hairi Mat Shah, HMS. DYAM Tunku Pemangku Sultan Johor membangunkan JDT bukan dalam sehari, sebulan atau setahun, tetapi melalui proses bertahun-tahun dengan penuh perancangan dan tersusun. Hasilnya, JDT kini berdiri megah di pesada Asia dan dunia dengan tahap standard tersendiri. Saya yakin niat DYAM Tunku hanyalah untuk membantu mengangkat nama Malaysia, khususnya Harimau Malaya, ke satu tahap yang mampu dibanggakan rakyat suatu hari nanti. Namun, amat menyedihkan apabila setiap kali timbul isu, hanya seorang insan dijadikan sasaran untuk dipersalahkan. Sebenarnya, tidak salah jika kita bersatu memberikan sokongan. Kita semua adalah anak Malaysia, dan tanggungjawab kita bersama untuk mempertahankan maruah serta mengharumkan nama negara. Teruskan sama-sama kita beri sokongan. Tiada istilah mustahil sekiranya ada keyakinan dan keinginan.